Saya terkejut betul orang Johor berimpun veteran ni. Jarang kan orang Johor ceramah PAS, orang nak datang sampai macam ni. Ini alamat yang bagus untuk PAS dan Perikatan Nasional. Tuan-tuan buktikan bahawa boleh berlaku perubahan di mana juga dalam negara kita ini pola politiknya tidak seperti dulu lagi. Zaman dulu tuan-tuan 60 tahun lebih satu parti je merintah. Barisan Nasional. Tak ada siapa boleh kalahkan Barisan Nasional. Hingga mereka membuat banyak kesilapan-kesilapan yang merugikan negara dan rakyat. Akhirnya BN pun ditolak di negara ini. Tinggal di Johornya saja lagi. Ada sikit-sikit lagi. Dan di sini pun kena tukar juga. Dalam PRN, Dr. Syarudin kata tak lama dah. Kalau ikut pengalaman orang Johor, saya tak tahu, saya orang Kedah. Mereka tabak duit banyak. Mereka bagi manis-manis. Bagi rakyat rasa manis. Dengan harapan rakyat akan undi mereka pula. Tuan-tuan sekalian, zaman Datuk Seri Najib, semua rakyat manis. Dapat beri, dapat apa kan? No? Tapi tertolak juga. Bila tertolak, baru tahu apa yang berlaku. Saya hadir di 3 negeri. Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Tiga-tiga itu ada ciri-ciri yang berlainan. Bukan saja 3 negeri itu berlainan, tiga-tiga itu tak sama dengan Kedah. Bahasa tak sama, budaya tak sama. Keadaan politik pun tak sama. Yang sama hanyalah semangat perjuangan kita bersama PAS dan Perikatan Nasional. Untuk strategi dan pendekatan politik di Johor, serah ke orang Johor. Datuk Dr. Mahfuz dengan Bersatu Johor, dengan parti-parti komponen di sini akan bincang kaedah terbaik untuk menubuhkan kerajaan di Johor. Di Melaka pun sama, serah ke orang Melaka. Di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni kecemasan tuan-tuan. Sedang cemas. Ada isu juga rupanya. Itu negeri PH. Menteri besar dia PKR. Menteri besar, Ketua Menteri Melaka, Amdah. Amdah. Menteri besar Johor, PN. Tuan-tuan sekalian, pola politik negara kita ini macam itu. Yang berjaya bersumpah. Yang bersumpah untuk tidak berbuat sesuatu, akhirnya langgar sumpah untuk jadi kerajaan. Di peringkat persekutuan, percumbuan dengan DAP dan PKR dan PH, di peringkat negeri tak nak duduk seorang-seorang. Pelik politik kita ni. Saya tuan-tuan, sebagai pemerhati gerak-geri mereka, walaupun diisytiharkan negeri ini negeri Barisan Nasional, PN pun pembangkang, PH pun pembangkang, tapi bila ada ikatan di peringkat persekutuan, saya yakin diam-diam mereka curi jumpa juga. Katok betul macam Sudin, ting. Panggil pergi jumpa. Lepas tu kontu adik dia minta 20 sen. Itulah, saya percaya ada persetujuan dibuat secara tersembunyi daripada rakyat Johor untuk kekal. Kononnya UMNO, BN tempat bergantung orang-orang Melayu, maka dia tak nak dikenali sebagai umdah di Johor, maka dia tinggal BN lah di Johor. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau dah di Kuala Lumpur duduk sekali, tidur sepantai, satu bilik yang sama, mandi sekali, takkan buat tu saja. Tentu tidak sekali. Astagfirullahaladzim. Nak habaq kata bersama, walaupun di sini dia habaq dah. Kalau lah bos dia macam tu, takkan nak bos lagu lain. Bos macam tu. Di sana, berpeluk-pelukan dengan DAP, takkan sini tak. Macam mana tu? Parti sama. Perhimpunan Agung, PAU sama. Perwakilan serupa, baju sama.
Tapi abang hampa kata tak, abang nak bohong siapa ni? Boleh gelak ya tuan-tuan. Boleh ketawa, senyum dah.